Jadi tuan-puan nampak ada satu tanah ni yang tuan-puan kalau beli, tuan-puan boleh bercucuk tanam dan boleh mendapatkan hasil. Kata guru saya, hanya ada 3 keadaan sahaja yang membolehkan tuan-puan jual emas kalau ikut buku yang saya baca, iaitu buku Wang Emas, tulisan guru emas saya iaitu Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Okey tuan-puan, keadaan yang pertama kalau tuan-puan nak jual emas ni adalah bila dah capai matlamat. Sebagai contohnya, tuan-puan simpan emas untuk mendirikan rumah tangga. Jadi bila sampai masa nak mendirikan rumah tangga iaitu kahwin, itu masa terbaik untuk tuan-puan jual emas yang tuan-puan dah simpan. Ataupun tuan-puan cakap saya simpan emas ni untuk pergi haji ataupun pergi umrah. Bila dah capai tarikh nak pergi haji ataupun umrah, itu masa terbaik untuk jual emas. Waktu kedua adalah bila mana ada peluang untuk tukar emas tadi kepada aset yang lebih besar. Sebagai contohnya tuan-puan ada emas lebih kurang 250 gram. Harga 250 gram ni lebih kurang dalam 100,000 lebih. Jadi tuan-puan nampak ada satu tanah ni yang tuan-puan kalau beli, tuan-puan boleh bercucuk tanam dan boleh mendapatkan hasil. Jadi itu waktu terbaik jual emas dan tukar kepada aset yang lebih besar iaitu tanah. Yang ketiga adalah bila mana berlakunya kecemasan, yang mana duit semua dah habis, yang tinggal hanya ketulan-ketulan emas, maka itulah waktu terbaik untuk tuan-puan jual emas. Tapi sebelum tuan-puan simpan emas, tuan-puan kena pastikan simpanan emas ni untuk matlamat jangka masa panjang, iaitu 2 tahun dan ke atas. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Kalau tuan-puan rasa nak saya bantu simpan emas di Public Gold, boleh isi beg biru dekat bawah. Dapat sesuatu tuan-puan, nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.